Alright geng, untuk korang yang tengah cari rod untuk mancing kolam ke, nak mancing tilapia ke, tasik ke guys, ini semua boleh all rounder guys. Jadi dekat sini, ini semua rod second hand untuk spinning sahaja. Bawah RM400 korang dah boleh pakai yang branded. Ini semua ada brand ni guys. Harga bawah RM400, harga semua boleh nego, kita pun boleh post satu Malaysia. Jadi guys, kita start yang paling mahal dulu guys. Tak adalah mahal pun, RM450 je harga dia. Yang ini model fit. Ni korang tengok, fit jungle. Panjang dia 6 kaki 6, PE dia 2.0, berat umpan 25 gram. Rod ni one piece untuk spinning guys. Yang ni kalau korang nak buat main kolam boleh, nak main tasik boleh, lebih pada lembeh lah ni. Nak main PB pun okey juga. Condition cantik guys, second hand condition cantik. Kalau korang nak tengok lebih detail, PM je kita orang. Harga dia cuma RM450 sahaja. Tu yang pertama. Yang kedua guys, kita ada Daiwa Rebellion. Daiwa Rebellion ni harga dia RM450. Dia punya spek guys, ni dia punya spek. Panjang dia 6 kaki 4, 2 piece center joint, sambung tengah. Line dia 48LB. Ini kira light lah guys, light. Ni nak buat main kolam boleh. Ikutlah korang nak main sungai pun boleh juga. Nak main kelah tu kan, memang cun. Harga dia cuma RM450. Harga boleh diskaun lagi. Seterusnya kita ada Geller guys. Rod Geller ni panjang dia 6 kaki. Ni dia punya spek. Line dia 38LB, made in Japan. Ni harga dia cuma RM450 juga. Bawah kok kayu. Geller ni tak ramai yang tahu guys model ni. Tapi ini antara model yang agak ternama juga. Harga dia RM450 saja. Kalau baru ni mungkin dalam RM600-700 juga. Spinning. Lepas tu kita ada Micro Pulse. Ni fast action. Panjang dia 7 kaki, 2 piece center joint. Ni buat main toman cun. Lepas tu dia punya spek lain dia guys, tak ada tulis kat sini, tapi dia heavy lah. Memang sangat keras. Ada tulis Eras Impulse 1030LB, heavy power. Panjang 7 kaki. 1030 ni toman lah guys. Ni toman. Harga dia cuma RM400. Boleh diskaun. Seterusnya kita ada Viking guys. Ni Viking ni pun cantik juga guys. Korang tengok bawah dia, agak panjang sikit. Ni kolam sesuai. Harga dia RM335. Tapi dia punya panjang 6 kaki 8. Line dia 412LB. Viking. Harga dia cuma, mana harga dia? Ni RM335 sahaja. Seterusnya kita ada GT0 guys. GT0 Torre. Harga dia